Pahang kini berada pada landasan kukuh sebagai sebuah negeri makmur dan berdaya saing. Dengan ekonomi yang stabil, KDNK yang semakin meningkat, pelaburan masuk yang tinggi dan kadar pengangguran yang rendah, kejayaan ini meletakkan Pahang di landasan berpendapatan tinggi berasaskan kestabilan politik dan perpaduan rakyat. Kutipan hasil dijangka mencapai RM1.279 bilion pada tahun 2026, manakala perbelanjaan mengurus dijangka berjumlah RM1.274 bilion dan peruntukan pembangunan sebanyak RM446.26 juta termasuk sokongan projek daripada Kerajaan Persekutuan. Belanjawan 2026 digerakkan melalui 7 teras utama, selaras dengan aspirasi Pahang First, rakyat didahulukan, kemakmuran dipertahankan. Teras pertama, memartabatkan agama Islam, memelihara institut diraja dan meningkatkan warisan budaya. Kerajaan Negeri Pahang memperuntukkan RM235.95 juta dengan syiar Islam termasuk operasi dan pembangunan sekolah agama, pembinaan dan naik taraf masjid serta pejabat agama. Allowance guru kafar dan guru Al-Quran Asrama turut dinaikkan. Universiti Islam Pahang Sultan Ahmad Shah UNIPSAS dinamakan Universiti Al-Quran dengan peruntukan RM20 juta, manakala sektor pelancongan dan budaya menerima RM34.65 juta merangkumi Muzium Tourism Pahang, Perbadanan Taman Negeri Pahang, Majlis Biodiversiti Pahang dan Pulau Tioman. Teras kedua, melonjak ekonomi negeri. Kerajaan memberi sokongan kepada usahawan dengan program seperti Usahawan Makmur RM5 juta serta lesen percuma untuk penjaja B40 berjumlah RM3 juta. Sektor pertanian, peternakan dan perikanan menerima RM68.63 juta termasuk pembangunan genetik ternakan, projek Mahapahang serta pelepasan benih ikan bagi menjamin bekalan makanan berkualiti kepada rakyat. Teras ketiga, meningkatkan taraf pendidikan dan TVET. Kerajaan Negeri Pahang melalui Yayasan Pahang memperuntukkan RM75 juta bagi pendidikan termasuk beasiswa, tahfiz, IPT dan pembangunan komuniti. Teras keempat, membentuk rakyat berjati diri dan melahirkan pemimpin masa hadapan. Kerajaan menyokong pembangunan modal insan melalui program belia, sukan dan industri kreatif dengan peruntukan lebih RM30 juta termasuk RM21.04 juta untuk sukan dan RM5 juta untuk komuniti Felda. Ini bagi memastikan generasi muda berdaya saing dan berkemahiran tinggi. Teras kelima, memastikan tadbir urus dinamik, berprestasi tinggi dan berintegriti. Kerajaan memperuntukkan RM9.89 juta untuk kajian dasar dan perancangan berasaskan data serta RM6.12 juta bagi transformasi digital penjawat awam. Keterhubungan digital luar bandar diperkukuhkan dengan RM3 juta melalui Pahang Go. Anugerah Pahang First menerima RM750,000. Manakala insentif khas kepada penjawat awam negeri sebanyak 2 bulan gaji dengan implikasi keuangan RM51.75 juta termasuk pemberian insentif khas Pahang First sebanyak RM200 kepada kaki tangan awam persekutuan berpendapatan rendah. Teras keenam, menjamin kelestarian alam. Pemeliharaan alam sekitar diberi tumpuan utama dengan RM102.83 juta untuk hutan dan biodiversiti. Pengurusan mineral lestari dengan sasaran hasil RM150 juta serta bekalan air dan infrastruktur bernilai RM716.05 juta. Program air percuma Pahang First diperuntukkan RM7.3 juta untuk 38,000 pengguna. Projek tebatan banjir dan pengurusan sungai mendapat lebih RM250 juta termasuk sokongan Kerajaan Persekutuan bagi memastikan keselamatan dan kualiti hidup rakyat. Dan yang terakhir, teras ketujuh, menyejahterakan kehidupan rakyat. Kerajaan menekankan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur jalan bernilai RM455 juta bagi projek perumahan rakyat Pahang yang merangkumi peruntukan mengurus dan pembangunan kepada Lembaga Perumahan dan Hartanah Pahang LPHP, pembinaan Rumah Rakyat Pahang,
Rumah Rakyat Pahang Kota Orang Asli, projek skim tanah warisan dan Rurasa serta projek komuniti dan kebajikan RM41.318 juta. Inisiatif Makmur Pahang merangkumi pelajar, agama, B40 dan masyarakat umum. Program Aspirasi Pahang First pula diperuntukkan RM100 juta meliputi pembangunan sukan, kebajikan, pendidikan, peluang pekerjaan dan keusahawanan. Pahang melangkah gagah menuju 2026 dengan pembangunan lebih teratur, rakyat lebih sejahtera dan alam terus terpelihara. Berpaksikan aspirasi Pahang First, inilah janji masa depan negeri yang stabil, makmur dan bersatu demi generasi yang bakal mewarisi Darul Makmur dengan penuh bangga.